Assalamualaikum adik-adik. Hari ini kita akan belajar subjek sains, iaitu memerhati persekitaran menggunakan 3 atau lebih deria. Tajuk kita pada hari ini, jom jalan-jalan di hutan. Wah, wanginya bau hutan ni Dini. Sedapnya bau hutan. Ini mesti semalam baru lepas hujan ni. Ada bau daun, ada bau embun pagi. Bestnya. Iya Ramya, saya pun suka bau hutan ni. Sedapnya. Dini, saya dengar bunyi air lah. Jom kita cari kat mana air tu. Mesti ada air sungai ni. Jom Dini, jom. Oh Lamia, jom cari jom. Mesti ada air sungai ni kan. Dini, sinilah sungai. Wah, cantiknya sungai ni. Mesti sejuk ni. Jom kita cuba masukkan kaki nak Dini. Itulah Dini, sejuklah sungai ni. Jom masuk sekali Dini. Ramya, sejuknya. Tak panas kaki saya. Sabarlah Dini. Sikit je lagi. Dini, cuba tengok tu. Banyaknya bunga-bunga yang cantik dan berwarna-warni. Best kan pemandangan ni? Ramya, cantik sangat bunga-bunga yang ada ni kan. Ada warna ungu, ada warna kuning, ada warna pink, ada warna orange juga lah bunga-bunga kat sini kan. Okeylah Dini, jom kita balik. Takut pula nanti kalau lama-lama mak saya marah pula. Jom Dini balik.